Pertama saya mula keluar 3 hari nak belajar dakwah ni. Dah nak kononnya nak belajar dakwah, nak pergi jumpa, nak buang sombong. Tapi sombong tu ada lagi. Pasal apa? Masa keluar dengan 4-5 orang keluar 3 hari itu, saya seorang ustaz, yang lain orang biasa. Sombong lagi. Alah aku ustaz, takkan mereka nak ajar tu. Bab dakwah takkan mereka nak pandai-pandai, aku ustaz. Bila keluar hari pertama tu petang tu lepas asar, ayah-ayah ibu sekalian, bila kami nak pergi ke rumah, oleh sebab mereka ni pula, mereka tahu saya panas baran, mereka tak bagi saya bercakap. Mereka kata, ustaz, pergi rumah ke rumah, diam. Saya dalam hati ni merobak je kan, pandai macam pandai. Ni 4 mesti weh. Berapa mesti? Ni 4. Jordan, Sudan, UM, Aceh. Tapi, terror tak terror? Terror ke tak cakap lah. Terror kan? Terror kepala otak hampa. Bongok lagi, sombong pula tu. Sayalah saya. Apa yang berlaku ayah ibu muslim-muslimat sekalian? Kan rumah pertama lagi Allah uji. Bagi salam tak jawab, keluar seregah kami. Mai pula. Saya nampak halus je mamat tu hari tu. 4-5 orang tu pula, saya seorang pakai serban macam ni. Dia tambah lagi, dia kata ni serban besar macam Bengali. Saya kata dia ni memang patah hidung dah petang ni kan. Tengah saya duk geram tu, manusia yang saya pandang rendah sebab mereka bukan ustaz macam saya dari sudut ilmunya, salah seorang bila tengok wajah saya berubah, dia datang dekat saya, dia genggam tangan saya, dia bisik di telinga saya, dia kata istighfar ustaz. Bila dia sebut suruh istighfar, dia sambung pula, dia kata, ustaz, makna sabar itu membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Pada ketika itu saya rasa sombong saya tu, air mata saya mengalir. Sebab saya baru perasan 20 tahun saya ceramah majlis, saya tipu orang ramai di saat saya baca Al-Quran, baca hadis tentang bab sabar. Setuju? Dari praktikalnya saya sendiri tak sabar. Sampai orang yang saya pandang rendah ilmu mereka ni, mereka ni datang sebut dekat saya, makna sabar itu ialah membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Hari itu muslimin muslimat ibu sekalian, Allah uji kami. Hari itu rumah kedua pula buka pintu, ludah, tutup balik. Tapi saya tak ada perasaan marah dah. Saya hanya masa air mata saya mengalir, saya hanya nekat, saya nak tengok apa mereka ni buat. Setelah dimaki, diludah, yang masyarakat cukup tak suka dengan jemaah ni. Mereka pergi rumah hampa bagi salam, hampa menyorok laki bini bawah meja makan, betul? Hampa jangan bohong. Dengar Assalamualaikum. Laki dia kata, shh. Bini dia kata, bang, hari tu kan kita dengar ceramah, orang bagi salam wajib jawab. Kita jawab juga slow-slow dah bawah meja ni, dia kata. Kawan tu bukan nak ajak pergi karaoke, bukan nak jual barang pun. Dia main tak sampai 3 minit. Nak habaq, jom di masjid dekat laki kita. Laki kita pula, laki hampa. Tu saja. Dia faham tak ni? Muslimin muslimat sekalian, bila saya tengok mereka ni dimaki, diludah dan sebagainya, mereka balik ke masjid tempat kami iktikaf. Yang ada masjid kata tak boleh iktikaf, sebut pula jemaah tabligh tak boleh iktikaf. Saya mula belajar 3 benda daripada orang yang saya pandang rendah ilmu mereka, yang mereka ni tak mengaji 4 universiti macam saya. Yang sepanjang saya belajar di universiti tak ada siapa ajak saya ilmu ni. Apa dia? Mereka ajak saya hari itu 3 benda untuk menterjemahkan makna membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertamanya, lepas dimaki, diludah, mereka solat 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, mereka tadah tangan berdoa. Yang keduanya, tadah tangan berdoa, doa yang baik-baik untuk orang yang maki dan ludah mereka. Dan yang ketiganya, mereka menangis untuk orang tersebut. Menangis.